WSI, VTT ni khas untuk hang. Nombor satu, soalan yang pertama yang aku nak tanya kat hang, hang ni baruah mana ni? Dulu ada satu perempuan sebiji macam hang, tapi dia bawa cerita mesej pi merata. Dia nak cerita pasal Dr. Sam tarik kawan ni, apa Datuk Taki tarik kawan ni. Dia habis nama-nama semua ni kan. Hari ni hang lain sikit, hang limited edition. Hang ni cuma fokus hang presiden saja. Tapi apa yang aku perasan, setiap kali nak berlaku saja pilihan raya, ni masuk kali ni 4 kali dah, hang akan buat keluar benda yang sama. Suruh rehatkan presiden PAS. Buat siapa? Ada kena-mengena apa dengan yang sakit sangat ni? Kau hang nak penat siapa-siapa untuk jadi presiden yang kalut sangat ni? Siapa suruh hang cakap benda-benda bodoh lagu ni? Hang jual silajit sudahlah. Nah, aku bukan hina jual silajit tu. Bagus hang nak jual. Tapi rumah orang hang jangan buat pandai-pandai serupa hang ada geran. Nah, kalau tak ada geran, duit pagar pun tak buat keluar, duit pembeli rumah pun tak buat keluar. Tengok sudahlah. Gamak tak berkenan, diam-diam. Tak gaduh nak jadi macam perempuan sebelum ni. Hampa pun tahu kan siapa dia kan. Satu lagi, soalan aku juga. Dulu bukan ahli jawatankuasa PKR ya? PKR mana dulu? Mana ada surat yang kata hang ni dibuang ataupun hang mengundurkan diri? Cabang kot. Takkan ROS tak tengok. Tiba-tiba ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Mesti kena ada surat sabab dan musabab. Tu atas kiri tu. Mimpi basah konon-konon nak jadi apa? Presiden PAS. Hari-hari duk suruh Tok Guru ni rehat. Nasihatkan Tok Guru ni dah sakit dah, kita kena bagi Tok Guru rehat. Kiasan dia tu, dia panggil kias Maaf Farid ni. Kami boleh faham lah. Orang jenis macam ni bila pakar, tu dia duduk dalam PAS. Alhamdulillah, kena tendang. Di hang ni, aku tak tahu register rumah PAS hutang negeri mana, aku tak tahu. Dekat lah ni maklumat, hang ni tak ada register mana-mana. Tapi hang lebih pandai daripada kepimpinan kami, no? Oi, baru 1951 PAS ditubuhkan. Until now, sampai sekarang, PAS masih relevan. Setiap kali nak ada pilihan raya kecil yang mesti hang buat perangai. Tambah ni pula nak jadi pilihan raya di Sabah. Awak tujuan hang nak meragu-ragukan orang ke? Dan aku tak heran lah orang macam hang untuk kami nak serang. Hang kalau betul-betul nak berlawan, mari kita lawan betul-betul. Tak ada masalah. Aku jatuh, hang jatuh pun tak ada masalah. Tapi ingat, kami nak perjatuh hang, kami perjatuh semua-semua. No? Kami tak simpan tau anjing-anjing yang baru kapiak ni untuk main duduk dekat dengan kami. Aku ni, puak-puak anjing-anjing K9 DAP duk ajak minum pun aku tak jumpa hang tahu pasal apa. Sebab ajar mereka nak menjatuhkan bangsa aku sendiri. Tahu tak? Aku tak lapik batak tengah belakang mereka pun besar rahmat. Dan lah ni, aku ni tengah tengok hang ni serupa dengan anjing daripada DAP ni. Ni aku buat VTT khas untuk hang WSI. Straight to the point aku cakap. Hang ni aku tengok bukan mewakili Perikatan Nasional, tapi hang ni ada udang di sebalik batu. Hang ni ejen mana aku tak tahu. Tak PKR DAP. Dua ni saja aku nampak hang.